daripada Ilahi, kerana masih lagi yang diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk kita bersama-sama dalam usrah pada pagi ini, walaupun secara online kan, di kawasan masing-masing, tapi uh, masih lagi diberi kesempatan untuk hadir dalam sebuah majlis usrah seperti ini. Adalah satu nikmat yang besar lah yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada pagi ini, usrah pada pagi ini, insyaAllah Abi akan kongsikan tadabbur. Kita akan sama-sama tadabbur masih lagi surah Kahfi, tapi kali ini ayat yang ke ayat 56 hingga 59. Baca dulu, baca dulu. Baca ni. Jadi kita akan, macam biasa, kita akan mulakan bacaan ayat dan terjemahan. Kita akan mulakan. Saya ke Bi? Saya mula tu saya. Semua baca, semua baca. Semua baca kan? Semua baca. Arahan Gila-gila, Abi. gila-gila. Gila-gila. Secara online tak terlepas kan, semua untuk baca juga. Jadi insyaAllah akan dimulakan oleh saudara JH ataupun dikenali sebagai Daniel, insyaAllah. Hello, dengar? Dengar tu? Dengan Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalin illa mubashirin wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Baca terjemah tu. Dan Baca terjemahan tu. dan tidak kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran, dan orang-orang yang kafir membantah dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu, dan mereka jadikan ayat-ayatku dan amaran yang diberikan kepada mereka sebagai ejek-ejekan. baik, Alhamdulillah. Seterusnya ayat yang ke-57. Silakan saudara AY. Saudari, minta maaf. Minta maaf. Saudari AY. Ayat 57. Siapa? AY, Ain Yahya Rabi. Bagus. Dengar kan? Dengar ke? Dengar. Okey, sebab tak boleh baca ni ya, baca terjemahan je lah. Okey. Sebelah Dan orang? saya baca terjemahan ya, Bi. Orang sebelah boleh, orang sebelah. Orang sebelah. Mimi. Boleh. Mimi baca yang Arab ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman Zukira. wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbihi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yaqulu wa fi azanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda fala
ولا يهتدي إذا أبدا. Dan Dan tidaklah Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi inayat dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu ia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya disebabkan bawaan mereka yang buruk itu, kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, menghalang mereka daripada memahaminya, dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat yang menyebabkan mereka pekak. Dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan yang demikian, mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah petunjuk selama-lamanya. Alhamdulillah. Next. Dipersilakan ada dua saudari B. Saudari Puan Suhana dan juga Puan Tiza. Siapa nak baca dulu? Assalamualaikum. Jap. Apa Zul? Sekejap. Baca ayat serta terjemahan. Ayat yang ke-58. 28 Ya. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور. Test. Dengar tak? Dengar. Dengar. Hello? Ya. Halo, dengar tak? Dengar habis. Sorry. Takut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. صدق الله العظيم. Dan Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Melimpah-limpah rahmatnya. Jika ia mahu menyeksa mereka di dunia disebabkan apa yang mereka telah usahakan, tentulah ia akan menyegerakan azab ia menimpa mereka. Tetapi ia tidak berbuat demikian. Bahkan ditentukan bagi mereka satu masa yang mereka tidak sekali-kali akan dapat sebarang tempat perlindungan yang ialah daripadanya. Allah. وتلك القرون أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم dan penduduk negeri-negeri yakni yang derhaka itu kami telah binasakan ketika mereka melakukan kezaliman dan kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita telah pun selesai baca ayat 56 hingga 59 serta terjemahan. Maka sama-sama kita buat perhatian sepenuhnya kepada Abi dalam tadabbur untuk kita sama-sama renungkan intisipati daripada ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pagi ni masih dapat bersama secara online. Abi pagi-pagi ni sibuk mencari durian. Pagi-pagi dah sarapan durian kat kampung. Itulah untung ada kampung. Jadi pagi ni kita akan teruskan tadabbur kita terhadap surah Al-Kahfi dengan harapan dan cita-cita semoga kita akan dapat petunjuk daripada surah ini, petunjuk Allah Ta'ala. Kita dapat juga panduan dan bimbingan serta benteng untuk mempertahankan diri kita di dalam berdepan dengan fitnah akhir zaman, yang mana semua kita sedar dan faham kita tak dapat nak lari daripada suasana yang mengancam kehidupan kita disebabkan fitnah akhir zaman itu sendiri. Maka kita tak ada pilihan melainkan mengambil hidayah, mengambil petunjuk, panduan, bimbingan dan benteng pertahanan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman zukkira biayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi azanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu izan abada. Maksudnya, dan tidaklah ada, maknanya tidak ada seseorang lah. Waman tu umum, dihadapkan kepada orang yang berakal. Umum lah. Sama ada orang itu manusia atau jin. Man tu umum untuk orang yang berakal. Mimman zukira, daripada orang yang diberi peringatan, diberikan ingat, diberi ingat, diberi peringatan. Maknanya orang lain beri peringatan pada dia. Dan peringatan itu bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Tuhan. Dalam konteks kita ni ialah dengan ayat-ayat Allah lah. Maknanya ayat Allah ni mestilah dijadikan sebagai peringatan untuk memperingatkan manusia. Fa'arada anha, maka a'rada, dia orang tu tadi berpaling. Fa'arada tu, fa tu menunjukkan dalam masa yang segera. Dia memang, dia langsung tak nak fikir. Dia langsung tak nak fikir. Dia dengar je ayat Allah, dia terus berpaling. Anha, daripada ayat-ayat itu. Dan bukan sekadar itu, dan bukan sekadar dia berpaling daripada ayat-ayat Allah yang diperingatkan kepada dia. Wa nasiya, dia lupa. Dia lupa. Maknanya dia sengaja lupa. Ma qaddamat yadah, apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Maknanya apa yang telah dibuat lah. Apa yang telah diamalkan lah. Maknanya dia lupa
Bahkan dia lupa dosa-dosa yang pernah dia buat. Dia lupa kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat. Dan lupa di sini menunjukkan betapa dia tak peduli lah. Dia tak peduli dengan apa yang dia buat. Progress. Dia tak peduli. Dia tak peduli dengan Dia tak peduli. Okey. Dia tak peduli dengan kejahatan-kejahatan yang dia buat. Pertama tadi dia berpaling. Yang kedua, dia lupa. Maknanya dia tak peduli. Dan sengaja lupa apa yang telah dia buat oleh tangannya, maknanya apa yang telah dia amalkan, apa yang telah dia buat, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dia buat. Bahkan mungkin dia tak rasa bersalah. Maka Allah Ta'ala menjawab, Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan. Sesungguhnya kami telah menjadikan di atas hati-hati mereka itu akinnatan. Akinnatan ni maknanya tutupan yang berlapis-lapis di atas hati mereka yang berpunca daripada dosa dan maksiat yang mereka lakukan, maka dia menutupi mata hati itu lah. Menutupi hati itu, menutupi mata hatinya. Ayyafqahuhu, sehingga dia tak dapat nak memahami Al-Quran, nak memahami ayat-ayat Allah. Itu akibat daripada berpaling daripada ayat Allah dan juga tak mempedulikan tentang apa yang telah dia lakukan, dosa-dosa yang telah dia lakukan. Jadi Allah Ta'ala tutup lagi hati mereka dengan akinnah. Akinnah ni maknanya tutupan. Tutupan yang berlapis-lapis dalam hati manusia lah. Dan juga Allah Ta'ala jadikan wa fi azanihim waqra. Dan juga pada telinga mereka tu waqra. Waqra ni terjemahannya memanglah penyumbat. Mana kalau katakanlah kita sumbat telinga kita dengan dengan kapas kan. Itu dia katakan waqra lah. Tapi di sini Allah Ta'ala sebut waqra dalam bentuk yang ma'ani lah, dalam bentuk majazi ataupun kiasan, bukan yang Allah Ta'ala tutup dengan kapas, tapi menyebabkan telinga mereka ni masih mendengar tapi tak dapat mendengar, sehingga membawa kepada faham. Maknanya dengar yang tak sempurna lah. Contoh macam orang dengar azan, dia dengar azan, dia tahu azan, dia tahu tu azan daripada masjid, dengar suara azan, dengar suara Bilal azan, dia tahu tu suara azan, tapi dia tak sembahyang, tapi dia tak menyahut azan. Bukan maknanya dia pekak badak, bukan maknanya telinga dia tak dengar. Dia dengar tapi dengar yang tak membawa kepada faham lah, tak membawa kepada faham tu sendiri. Dan Allah Ta'ala menyebut lagi wa in tad'uhum ilal huda, dan jika engkau menyeru mereka ilal huda, mereka yang diberikan peringatan kemudian berpaling, kemudian tak peduli tentang dosa yang dibuat, kemudian hati mereka dah ditutup dan telinga mereka juga telah disumbat sehingga tak dapat mendengar dengan sempurna. Jika kamu menyeru mereka ilal huda, kepada petunjuk pun, falan yahtadu idzan abada, mereka takkan sekali-kali beroleh hidayah, petunjuk selama-lamanya, kerana yang beri petunjuk ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala dah tutup hati mereka dengan tutupan yang berlapis-lapis sehingga tak dapat nak memahami hidayah, tak dapat memahami kebenaran, maka akibat ataupun yang akan terjadi pada mereka, mereka takkan dapat hidayah lagi. Falan yahtadu idzan abada. Falan tu, lan di situ menunjukkan Allah Ta'ala beri amaran cukup keras bahawa mereka takkan sekali-kali
mendapat petunjuk. Sebab yang memegang petunjuk hanyalah Allah Ta'ala. Yang boleh beri petunjuk hanya Allah Ta'ala. Baik. Jadi ayat ni kita lihat, wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Menunjukkan betapa kezaliman yang paling besar bukanlah sekadar menzalimi manusia, tetapi menzalimi diri sendiri dengan menolak petunjuk Allah. Zalim ni dia ada beberapa jenis lah. Ada zalim pada Allah. Zalim pada Allah. Contoh, syirik. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dan dalam Quran menyebut, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang amat besar. Ada juga zalim terhadap manusia. Zalim terhadap manusia. Apa kezaliman pada manusia yang paling mudah, yang selalu orang buat? Mengumpat lah. Contoh mengumpat. Menghina orang lain, mencerca orang lain, memperlekehkan orang lain. Itu semua bentuk-bentuk kezaliman kepada manusia lain. Menyakiti orang lain dengan kata-kata. Okay. Dan yang ketiga, zalim kepada makhluk lain. Zalim kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan contohnya kan. Zalim pada haiwan ternakan, haiwan belaan dan seumpamanya lah. Dan yang keempat ialah zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri maknanya kita meletakkan diri kita tidak pada tempatnya. Contoh yang paling besar, yang paling senang faham zalim ni, orang tak semayang lah. Sebagai hamba, dia kena semayang. Tiba-tiba dia letakkan diri dia sebagai orang yang tak semayang. Maka itu zalim. Itu dia. Dan dalam ayat ini, Allah Ta'ala memberi peringatan keras. Yang paling zalim pula, di antara kezaliman yang besar, ialah bahkan disebut waman azlam. Dengan azlam tu menunjukkan bentuk perkataan yang paling zalim lah, paling besar lah kezalimannya, iaitu orang yang man di sini siapa saja, siapa saja, sama ada dia orang Islam ke, sama ada orang tak Islam ke, kan? Siapa saja. Dan orang ni zukira bi ayati rabbih, ya. Dia diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah. Sedangkan memberi peringatan dengan ayat Allah ni memang satu yang baik lah. Itu kerja para Nabi dan para Rasul. Memperingatkan manusia dengan ayat-ayat Allah. Tiba-tiba fa'arada anha. Fa'arada. Fa' tu menunjukkan dalam tempoh yang pendek. Tanpa fikir panjang. Tanpa nak mendengar, tanpa nak berfikir. Fa'arada anha. Dia menolak peringatan Allah Ta'ala. Maka ini satu ancaman yang cukup besar lah. Ancaman celaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tepat kepada hati kita. Tepat pada hati kita sebab kita ni mungkin termasuk dalam man tadi. Kita mungkin termasuk dalam man. Jangan kita sebut man di sini orang lain. Mungkin diri kita sendiri. Zukira bi ayati rabbih ini mungkin makna kita diberi peringatan tentang hukum-hukum Allah contohnya. Mungkin kita diberi peringatan tentang neraka contohnya. Kita mungkin diberi peringatan tentang ancaman-ancaman mereka yang menolak agama contohnya. Dan banyak lagi lah bentuk-bentuk peringatan dalam Quran kan. Tapi tanpa berfikir panjang, maknanya ditolak. Sebab itulah dia boleh berlaku pada siapa saja. Bahkan ramai manusia yang mencari pelbagai ilmu, yang dia anggap ilmu lah. Ilmu teknologi, ilmu AI, ilmu marketing, ilmu apa lagi, parenting, ilmu macam-macam ilmu kan. Untuk memperbaiki kehidupan dunia. Tetapi apabila diajak menghadiri majlis ilmu, kerana dalam majlis ilmu lah peringatan-peringatan tentang ayat-ayat Allah akan diberikan.
Bila dia ajak kepada membaca Quran, mentadabbur Quran atau memperbaiki ibadah, mereka berpaling dan tidak mengambil berat. Fa'arada anha menggambarkan sikap apa dah? Sikap sombong, sikap degil, sikap menolak, berpaling dan juga tidak syakna, tidak mengambil berat, tidak peduli. Maka tak heranlah orang begini dianggap apa nama ni, zalim. Kerana sepatutnya dia meletakkan diri dia sebagai hamba yang menerima wahyu sebagai peringatan dan sebagai petunjuk. Tiba-tiba wahyu Allah yang benar, perintah-perintah Allah yang benar, hukum-hukum Allah yang benar ditolak. Itu dia. Jadi kali ini kita boleh ukur diri kita sendirilah. Bagaimana sikap kita dalam berdepan dengan ayat-ayat Allah. Apakah kita lapangkan dada kita? Apakah kita menerima tanpa kritik, tanpa berat hati, ataupun bagaimana? Yang paling menakutkan ialah bukan sekadar berpaling daripada ayat Allah. Mereka, orang begini ialah mempunyai sikap juga wa nasiya ma qaddamat yadah. Lupa kepada apa yang mereka lakukan. Maknanya kalaulah mereka telah melakukan dosa dan maksiat, mereka takkan berhenti. Kerana bagi mereka, apa yang telah dibuat tu dah, dia tak peduli dah. Bahkan dia akan berterus-terusan lagi untuk melakukan dosa dan maksiat. Itu dia. Jadi oleh kerana itulah punca utama manusia terus melakukan dosa ialah kerana dia melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Kalau dia tahu apa yang dibuat sebelum ni adalah dosa dia, dan kalaulah dia sedar, dia insaf, dia akan bertaubat, dia akan menyesal. Tapi bila dia lupa benda itu, dia akan terus-menerus melakukannya. Justru mukmin yang berjaya adalah yang sentiasa mengingati kelemahan dirinya. Dia banyak beristighfar kerana menyadari betapa banyak kekurangan dan kecuaiannya di hadapan Allah. Walaupun orang begini, mukmin yang begini, dia dah sembahyang, dia dah sembahyang, dia dah puasa, dia dah banyak baca Quran, dia dah banyak tadabbur Quran, tapi makin banyak amalan dia akan makin banyak beristighfar. Sebab dia takut. Orang begini, orang mukmin begini ialah orang yang ada perasaan takut, khauf. Takut bimbang tentang walaupun dia dah baik, walaupun dia dah melakukan perkara-perkara yang baik, tapi dia masih bimbang lagi dosa-dosa dia yang lalu tu, apakah benar Allah Ta'ala telah mengampuninya. Dan kita banyak dosa kan. Dosa yang kita tahu, dosa yang kita tak tahu, dosa yang kita sengaja, dosa yang kita tak sengaja, dosa kecil, dosa besar, dosa lama, dosa baru. Maka orang beriman yang sebenarnya dia akan sentiasa mengingati dosa-dosa ni untuk dimohon keampunan. Itu dia. Dia bukan makin banyak beramal, dia bukan orang yang makin banyak beramal, dia rasa senang hati, tak ada. Dia bukan makna dia senang hati, dia rasa dia dah settle urusan dengan Allah. Sebaliknya dia akan sentiasa bermuhasabah dengan dirinya dan dia akan banyak beristighfar. Baik, manakala orang yang binasa ialah orang yang sentiasa mengingati kesalahan orang lain serta melupakan kesalahan dirinya sendiri. Biasanya orang yang lupa diri sendiri ni, dia lupa kesalahan diri, biasanya orang begini dia akan selalu akan nampak kesalahan orang dia. Dia akan nampak orang punya salah semayang lah, dia nampak orang salah baca Quran lah, dia nampak orang salah pakai baju lah, dia nampak orang salah bercakap lah. Tapi dia tak nampak diri dia sendiri. Itu dia. Jadi oleh kerana itulah kita perlu mengambil pengajaran betapa pentingnya kita bermuhasabah. Sebagaimana Imam Ghazali memperingatkan kita lepas main subuh, buatlah 4 perkara. Pertama, baca Quran. Yang kedua, berzikir, berwirid. Yang keempat, berdoa. Dan yang kelima, bermuhasabah dengan diri sendiri. Supaya jiwa kita akan lebih sensitif lah dengan diri kita sendiri. Terutamanya dengan dosa-dosa yang kita buat. Dan kita akan berusaha untuk memperbaiki serta
berusaha untuk istiqamah dengan amalan-amalan kita. Baik. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu. Hidayah bukan sekadar membaca Quran tetapi memahami dan menerima kandungannya. Itu dia. Sebab itulah ya, bila kita baca Quran ni sebenarnya kita nak trigger hati kita supaya terbuka untuk menerima hidayah daripada Al-Quran. Sebab itulah dalam posting Nabi yang baru-baru ni, dalam posting Facebook lah, Nabi sebut antara tempat yang kita ni disunatkan membaca isti'azah ialah bila nak baca Quran. Maka disebut dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Bila nak baca Quran, kena beristi'azah pada Allah. Kerana apa? Kerana Al-Quran ni dia kitab hidayah kan, hidayah. Bila hidayah, maka yang paling kuat akan menentang ya, yang akan menghalang ialah syaitan. Syaitan yang akan berusaha untuk menghalang kita. Walaupun baca Quran tapi tak faham Quran dan juga tak dapat hidayah daripada Quran. Maka bukan sekadar itu, tidak menyadari bahkan tidak merasai dosa-dosa yang lalu sehingga tidak mahu meminta ampun pada Allah Ta'ala, akan menjadikan hati itu akan lebih lagi tertutup. Sebagaimana ayat ni lah. Orang yang berpaling daripada Quran, orang yang melupakan dosa-dosa sendiri, Allah Ta'ala tutup hati mereka dengan akinah. Akinah ni maknanya penutup hati yang menyebabkan hati itu tak dapat nak memahami. Nak memahami hidayah. Sebab dikatakan ayyafqahuhu, maknanya yang menghalang daripada dapat memahami isi kandungan Quran itu sendiri. Jadi dosa yang berterusan, kesombongan, dan yang paling berat ni ialah sikap a'rada dan juga sikap nasiya ma qaddamah tadi. Dia akan melahirkan satu sifat yang paling jahat, iaitu sombong, takabur, bongkak. Itu yang menyebabkan dosa berterusan. Kesombongan dan penolakan terhadap nasihat boleh menyebabkan hati menjadi tertutup sedikit demi sedikit sehingga seorang tidak lagi merasai kesan Al-Quran. Ini yang bahayanya. Sebab itulah kita ni kena banyak istighfar, melazimi istighfar. Di antara tanda-tanda orang yang dah dapat halawatul ibadah, orang yang dapat merasai kemanisan ibadah, ialah apabila dia dah mula melazimi istighfar. Orang yang dah dapat merasai halawatul ibadah, kemanisan ibadah, antara tanda-tandanya yang para ulama sebutlah, ialah dia akan jadi, hati dia akan jadi hati yang melazimi istighfar. Mudah hanya hati dia nak beristighfar. Tu dia. Sebab apa? Dia sentiasa bermuhasabah dengan diri dia. Kadang dia semayang, tiba-tiba fikiran dia melayang ingat benda lain. Dia istighfar. Kadang dia semayang, rakaat kedua, hati dia dah melayang ingat makan. Dia akan beristighfar. Kadang dalam membaca Quran, tiba-tiba dalam hati dia timbul rasa ujub, bangga. Sedap pula aku baca Quran kan. Maka dia akan beristighfar. Dia bangun malam, dapat tahajud, timbul rasa ujub, rasa hebat diri dia. Dia akan istighfar. Bila dia beramal, bercampur dalam hati tu, perasaan ada manusia melihat, ada manusia memuji dan sebagainya, dia akan istighfar. Dia orang beginilah yang sebenarnya dia dah mula dapat merasai kemanisan halawatul ibadah, kemanisan ibadah. Maka oleh kerana itulah pentingnya istighfar, sebab istighfar akan dapat membersihkan hati. Mudah-mudahan kalau katakan dalam hati kita ni ada juga bekas-bekas dosa dulu kan, dosa-dosa yang menyebabkan titik-titik hitam dalam hati, dengan banyak istighfar dia akan dibersihkan. Para salaf sangat takut kepada dosa kerana mereka memahami bahawa dosa bukan sahaja mengotorkan amal, bahkan boleh menutup pintu kefahaman dan hidayah. Abi ada buat satu posting dalam Facebook. Siapa yang belum baca, carilah posting tentang kesan dosa pada peribadi kita.
Oleh sebab itulah kebersihan hati adalah syarat penting untuk memperoleh cahaya ilmu. Wa fi azanihim waqra. Ada manusia yang telinganya mendengar tapi hatinya tidak mendengar. Ini yang dikatakan ada penutup. Waqra ni macam penyumbat lah. Penyumbat ataupun sesuatu yang membebankan, membebankan pendengaran. Orang begini mungkin hadir kuliah, mendengar khutbah, membaca nasihat, namun semuanya berlalu tanpa memberi kesan kepada kehidupannya. Dia dengar, tapi tak masuk ke hati. Hati tak dengar. Manfaat ilmu bukan bergantung pada banyak pendengaran, tapi kepada sejauh mana hati menerima dan tunduk kepada apa yang didengar. Itu. Dia dengar, tapi kalau dalam surah Al-Muluk digambarkan orang-orang yang dicampak dalam neraka, dengar pun tak mahu. Itu lagi berat lah. Maknanya kita ni, wallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Surah Al-Muluk. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan menjadikan untuk kamu as-sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Maknanya tiga ni dia ada kaitan. Pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang didengar, dia akan berhubung dengan hati. Barulah hati itu akan memahami. Tapi kalau lah mata buta tak dapat melihat, walaupun nampak tapi tak dapat melihat dengan sebenar, telinga pekak walaupun boleh mendengar, itu menyebabkan hati pun tak dapat nak faham. Oleh kerana itu, para ulama sentiasa berdoa agar mengurniakan pendengaran yang bermanfaat dan hati yang hidup. Hati yang hidup. Baik, dalam kitab tafsir Lataif al-Isyarah karya Imam Abu Qasim al-Qushairi, tafsiran ayat ini lebih tertumpu kepada isyarat tarbiyah hati dan perjalanan kerohanian seorang hamba. Maknanya kita cuba lihat pandangan seorang ulama besar dalam tafsir Sufi. Lataif al-Isyarat ni satu kitab tafsir Sufi sebenarnya, yang banyak membicarakan tentang menghubungkan tafsiran ayat-ayat Quran dengan tarbiyah hati dan juga perjalanan kerohanian seorang hamba. Jadi dalam mengulas ayat waman azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah ni, Imam Al-Qushairi menyebut a'zamul uqubat iradul abdi anillah ba'da tazkir wa asyaddul hijab an yud'a ila al-haqqi fala yujib. Maka sebesar-besar hukuman ialah apabila seorang hamba berpaling daripada Allah setelah diberikan peringatan. Dan sebesar-besar hijab ialah apabila dia diajak kepada kebenaran tetapi tidak menyahutnya. Itu dia. Jadi maknanya menurut beliau kezaliman terbesar bukan sekadar melakukan maksiat, tetapi apabila hati sudah tidak lagi memberi respon kepada nasihat, peringatan Al-Quran dan tazkirah. Ketika itu penyakit bukan lagi amalan zahir tetapi telah sampai ke dalam hati. Maknanya orang yang berpaling daripada kebenaran ni, walaupun dia dah diberikan kebenaran dan diberikan peringatan, itu dikatakan sebagai a'zamul uqubat. Maknanya ianya bagaikan satu hukuman kat dunia. Bagaikan satu hukuman kat dunia. Kat dunia lagi Allah Ta'ala dah hukum dia. Hati dia jadi jadi tertutup tadi dah. Itu yang dia katakan sebagai wa asyaddul hijab, sebesar-besar hijab. Bukannya hijab dosa, bukannya hijab maksiat, tapi bila mana diajak kepada kebenaran tetapi tidak menyahutnya, itulah sebesar-besar hijab. Baik, berkenaan firman Allah, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, kami jadikan di atas hati mereka penutup. Imam Al-Qushairi menjelaskan secara isyari. Secara isyari ni maknanya secara isyarat. Isyarat ni maknanya dia bukan tafsiran secara lughah ataupun tafsiran berdasarkan ayat Quran ke lain ke, berdasarkan
hadis-hadis ataupun perkataan ulama. Isyarat ini lebih apa yang dia rasa. Ini pendekatan tafsir sufi. Maknanya apa isyarat-isyarat yang dapat dia rasa daripada ayat ni. Jadi bahawa penutup hati itu bukanlah berlaku secara tiba-tiba. Ia adalah natijah daripada sikap berpaling dan berulang-ulang. Dah jadi perangai lah. Jadi perangai. Nasihat tak peduli. Nasihat tak peduli. Atau akhirnya hati itu tertutup. Kata Imam Qusyari, lamma aradu an sima'il haqqi uqibu bisalbil fahmi. Apabila mereka berpaling daripada mendengar kebenaran, mereka dihukum dengan dicabut kefahaman. Patutlah kita ni kalau orang nasihat contohnya kan, orang beri peringatan, dengarlah. Dengar dengan hati yang lapang dan cuba ambil manfaat. Bukan kita tolak dulu. Bila tolak tu lah maknanya menggambarkan kesombongan, takabur. Jadi ini satu kaedah tarbiyah yang sangat halus. Mula-mula datang peringatan. Kemudian manusia berpaling. Setelah berpaling berkali-kali, Allah cabut taufik. Setelah taufik dicabut, hati tidak lagi mampu memahami. Akhirnya dia mendengar tapi tidak mengambil manfaat. Ini. Maknanya ini apa nama ni, kalau kita nak didik diri kita, kita kena lihat diri kita beginilah. Kalau kita beginilah keadaannya, maknanya kita berada dalam keadaan yang berbahaya. Baik, mengenai firman Allah Ta'ala, wa fi azanihim waqra, dan pada telinga mereka ada sumbatan. Imam Qusyari menyatakan bahawa yang dimaksudkan sumbatan di sini bukanlah semata-mata telinga fizikal. Bukannya telinga fizikal saja yang disumbat. Tetapi laisal waqru fil azan wahdaha bal fil qulubi an sima'il haqq. Bukan sekadar sumbatan pada telinga tetapi pada hati daripada menerima kebenaran. Itu dia. Dikaitkan pendengaran dengan hati itu sendiri. Ramai orang mendengar ayat yang sama, kuliah yang sama dan nasihat yang sama tapi kesannya berbeza. Kerana yang menentukan manfaat bukan telinga tapi hati. Okey. Ayat ni kita tadi tertinggal lah. Lebih betulkan sikit. Ada ayat yang tertinggal dalam tadabbur tadi. Baik. Ayat yang terakhir tadi, wa in tad'uhum ilal huda. Okey, wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Jika engkau menyuruh mereka kepada petunjuk, mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Imam Qusyari memberi syarat yang sangat mendalam. Man a'rada 'anillah bi ikhtiyarihi uqiba bi hirmanit taufiq. Sesiapa yang berpaling daripada Allah dengan pilihannya sendiri, dia dihukum dengan terhalang daripada taufik. Maknanya apa? Ini orang-orang yang menolak dengan pilihan dia, bukan dia terpaksa. Bila orang beri peringatan, dia sendiri yang memilih untuk tak mahu dengar. Dia sendiri yang memilih untuk tak mahu berfikir. Bukan kerana dalil tak jelas, bukan kerana ilmu tak sampai, bukan kerana nasihat tidak diberikan, tetapi kerana hati sendiri memilih untuk berpaling. Baik. Jadi ayat-ayat ini mengajar bahawa antara tanda paling bahaya dalam kehidupan seorang Muslim ialah apabila nasihat tidak lagi menyentuh hati. Al-Quran dibaca tapi tidak memberi kesan. Dosa diingati kecil. Amal sendiri dilupakan untuk muhasabah. Hati mula bosan dengan majlis ilmu dan zikir. Ini yang bahaya. Bila hati mula bosan dengan majlis ilmu, majlis usrah, zikrullah, ini bahaya. Ketika itu seseorang perlulah segera kembali kepada Allah sebelum hijab menjadi semakin tebal. Kerana apa? Kerana maksiat
bukan hukuman yang terbesar. Bila mana kita ni dalam dunia ni tiba-tiba kita tercebur dalam maksiat, itu bukan hukuman yang terbesar. Hukuman terbesar hukuman terbesarnya ialah apabila hati tidak lagi merasakan dirinya sedang dihukum. Itu dia. Maksudnya apa? Maksud contohlah, katakan kita biasa dengar kan manusia yang kerugian kan. Innal insana lafi khusr, contohnya kan. Manusia ni dalam kerugian. Jadi orang yang paling rugi ialah orang yang tak rasa dia rugi sebenarnya. Dia hidup dalam kerugian tapi dia tak rasa dia rugi. Dia tak semayang, dia tak rasa rugi. Dia tak baca Quran, dia tak rasa rugi. Dia tak berpegang pada agama, dia tak rasa rugi. Maka samalah. Hukuman terbesar bagi hati ni ialah bila dia sendiri tak rasa dia dihukum oleh Allah. Dihukum dengan Allah daripada apa? Dengan apa? Dengan ditutup hati daripada memahami. Ditutup telinga daripada dapat mendengar. Itu dia. Jadi itulah pentingnya kita ni bila kita membaca ayat-ayat Quran, kita gunakan pemikiran kita lah, menggunakan akal kita, menggunakan sumber-sumber kita untuk ke arah kita tadabbur dan kita ambil manfaat daripada tadabbur. Kerana ayat-ayat Quran ni sebenarnya diturunkan, dia trigger kepada hati kita lah. Dia nak cetuskan sesuatu pada jiwa kita. Kalau jiwa kita sendiri tak rasa apa-apa cetusan, maka kena banyak-banyakkanlah istighfar dan paling banyak kena banyakkanlah juga benar-benar bertaubat kepada Allah. Kita takut hati kita ni dah terlalu tebal dengan hijab, dengan dosa-dosa yang menyebabkan kita tak sensitif dengan hidayah Allah Ta'ala. Baik, itu saja untuk pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada sebarang persoalan, perbincangan, silakan kembali pada pengurusi kita. Ya. Terima kasih Habib di atas pencerahan ayat yang dibincangkan tadi. Alhamdulillah, saya ingat nak buka peluang kepada sahabat yang sedang Zoom ni untuk kongsikan ataupun bertanyakan soalan kepada Habib, insyaAllah. Kita mulakan dengan daripada bawah dulu kan. Kita mulakan dengan Zoom user. Zoom user. Siapa tu? Siapa tu? Zoom user. Okey, tak ada. Tak ada respon. Itulah, hari ni Usra tak best, semua nampak bintang bulat, nampak bintang langit je. Tak nampak muka. Ada ke Zoom user? Tak ada, kita ada. Yang ada lah, yang ada. Ada, kita naik kepada atas dia tu. Kalau dekat saya punya ni lah, Dila. Kat Dila. Kongsikan. Kalau tak ada juga, kita naik kepada pemenang seterusnya, EY. Tak, saya punya EY naik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar tak? Dengar? Dengar, tak nampak je. Okey, Habib, terima kasih atas tadabbur surah hari ini. Surah Al-Kahfi ayat 56 sampai 59. Okey. 57 ayat 57. Okey, apa yang terkesan pada saya, macam dalam ayat ni sendiri cakap, hidayah tu ada tapi kadang-kadang kita yang rasa
Macam kita berada dalam, macam nak cakap Sekejap. Sekejap. Uh, kita rasa kita berada dekat jalan yang betul, nak sedang menuju kepada Allah lah. Tapi adakah tindakan kita tu yang membuatkan kita sedang menuju ke jalan yang betul lah? Itu persoalan yang saya tanya pada diri saya sendirilah. Apa, aku sedang menuju pada Allah atau sedang menjauh, walaupun aku rasa aku masih dalam jalan yang betul lah, macam tu. So itu antara yang saya apa peringatan untuk diri saya lah. Lepas tu satu lagi yang nasihat untuk diri saya sendiri, jangan terlalu risau bila ditegur, tapi risau bila sudah tak mampu nak terima teguran. Itu sajalah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Seterusnya lepaskan kepada atas kepada tuan Yesus AJH. AJH ada apa yang nak sampaikan, insyaAllah. Mute Zul. Mute. Okey. Okay, daripada saya untuk ayat surah Al-Kahfi ayat 57 ni, pengajaran yang mungkin boleh kita ambil antaranya adalah ayat ni dia menceritakan tentang orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia berpaling dan melupakan kesalahan yang pernah dia lakukan. Contohnya pengajaran, antara salah satu pengajaran yang kita mungkin boleh ambil adalah tidak terlalu ego untuk menerima nasihat atau teguran. Contohnya kadang-kadang Allah hantar teguran tu melalui kawan, keluarga, ustaz atau ujian hidup. Dan kalau kita tidak menerima teguran tersebut, kemungkinan kita akan terlepas peluang untuk berubah. So, itu sahaja daripada saya. Wallahualam. Terima kasih. Saya tu siapa? Saya tu siapa? Daniel dah? Ya, Habib? Daniel. Itu Daniel kan? Ya, saya. Lain lah suara. Lain suara. Macam suara orang besar. Oh, ya. Yeah. Okey, seterusnya. Puan Dila nak ulas boleh kalau ada apa-apa cakap. Kalau tak sibuk kan. Okey, Zul. Penutup. Okey. Sudah. Selamat saja ada panggilan. Dengar. Tadi ada panggilan telefon. Okey. Okey, terima kasih semua atas kongsian. Daripada tadi saya ada nampak satu titik habis dah hilang. Jadi tak apa. InsyaAllah daripada saya, sebenarnya saya kira ni antara perbincangan yang sangat juga relate dengan, berkait juga dengan saya lah. Maksudnya bila sebab saya belum lagi capai yang disebutkan Nabi tadi tu, iaitu apa halawatul ibadah, kemanisan dalam ibadah tu dia tak sampai lagi. Kadang tu bila saya perasan ada masa saya cuba latih diri kan, untuk perbanyakkan istighfar, dia memang akan rasa
bukan setakat kemanisan, bukan setakat kemanisan tu dia terasa, tapi nak buat tu pun ringan. Dia bukan dah buat rasa macam apa, ikhlas, rasa macam khusyuk. Tak, dia bila kita amalkan istighfar tu, nak buat pun jadi ringan. Dia bukan dah buat tu rasa khusyuk, nak buat tu jadi ringan. Dan bila ada masa benda tu kan dia pasang surut habis kan. Kadang kita pun macam saya sekarang kan, ni tak tahu ni masalah saya kot. Maksudnya kena apa, datang mood istighfar datang, tapi bila kena macam saya ada penyakit ulcer kan, contoh kan, NB kan, ada ulcer. Jadi bila ada ulcer ni nak istighfar pun dia jadi macam mulut. Tak Jadi semangat. macam tu. Jadi tak semangat nak istighfar. Dia akan ada rasa macam tu. Dia tak semangat nak istighfar, dia tak semangat nak, contoh macam lepas solat kita apa, wirid, kita doa dan sebagainya kan. Dia jadi macam kalau boleh nak cepat lah, nak bagi mulut tu rehat tau. Istighfar pun dia jadi kurang-kurang. Bila mulut tu dah baik, dia jadi dia jadi tinggalkan dah pula. Dia benda macam tu kan. Dia ada satu benda yang saya rasa masalah saya lah, yang saya Itu tanda tak apa tu? Ente tahu tu tanda apa? tanda putih. Itu tanda yang tak muda lagi. Dia sama macam itu weh. Jawabnya teruskan perjuangan hidup. Itulah maksudnya banyak benda yang saya kena improve setiap hari. Kalau kita ibadah Jangan berhenti. tapi kalau dah sakit-sakit macam ni, mulut saya macam-macam kan dalam ni. Jadi nak contoh kan, biar contoh kalau solat tu pun kan, dia akan ada sampai satu masa kan, ya Allah berdirinya baca Al-Fatihah je lah. Yalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ikut apa yang mampu. Tapi dia tak rasa lah, tak nikmat. Dan dia taklah terus menerus sakit pun. Ada tempohnya. Mungkin 2-3 hari. Itu je lah maknanya. Yang penting kita tak sampai tahap. Dia ada hadis dia beritahu ketika diuji jangan sampai tahap kita hilang langsung. Ibarat macam apa, kalau roda berpusing tu, ketika roda tu turun kat bawah, jangan sampai kita ni ikut turun ke bawah sampai hilang, tak berjejak lah. Maknanya kita walaupun roda tu berada di bawah, ujian sedang datang, tapi kita tetap masih maintain apa yang kita mampu. Itu je lah. Kalau bila saya tinggalkan yang biasa tu, dia jadi kuranglah rasa kemanisan tu. Itulah. Poin yang saya Maknanya next kena berusaha untuk mencari penyelesaian lah. Macam mana nak hilangkan penyakit ulcer tu, supaya tak datang kerap. Mesti ada cara penyelesaian. Mesti ada obat dia. Usahalah cari. InsyaAllah. Okay. Saya sikit terima kasih Abi. Ada komen Abi. Tu, Ayanta baca komen tu. Okey, Daripada Puan Dila Asnanila. daripada Puan Dila. Alhamdulillah, yang tidak sangat terkesan bila Abi kongsi hukuman terbesar bila seseorang tak berasa dia rugi. Ditutup hatinya antara ditutup hatinya. Antara action plan yang Dila dapat bila baca Al-Quran, mesti sedar untuk guna akal, guna sumber yang ada untuk sentiasa tadabbur. Jika masih tak trigger hati, mesti banyakkan lagi istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Betul lah Bi. Dia bila kalau kita baca kan, tak terkesan pun kan kadang-kadang kan. Bila baca tentang apa, tentang balasan, hukuman, dia tak terkesan. Tapi bila baca, bila nikmat, benda-benda yang boleh, benda-benda yang nikmat yang Allah bagi kan, dia macam terkesan. Macam mana Bi Dia
tiba-tiba bab-bab yang menakut-nakut kan kadang tak terkesan pula kadang. Macam habis sebut tadi, apa? Habis sebut, apa namanya? Bila-bila tak terkesan tu adalah satu benda yang kita kena berhati-hati. Kena istighfar lagi lah. Dia dia satu lagi tanda halawatul ibadah ni ialah contohnya hati yang mudah menangis. Ha? Pernah tak kita rasa? Ingat dosa menangis, ingat apa ni akhirat menangis, ingat Nabi menangis. Kalau tu belum rasa memang kena apa? Kena banyakkan istighfar sebab mungkin hati kita ni banyak sangat dosa satu. Yang kedua banyak sangat dunia melingkungi. Yalah dalam hati tu macam-macam dunia ada, dunia makan, dunia minum, dunia fashion, dunia gadget, dunia TikTok, dunia movie, dunia bola, dunia bisnes, dunia macam dunia dalam hati. Akhirnya kat mana ruang kita nak masukkan nangis tu tak masuk nangis. Tak ada ruang dunia nangis tak ada. Tapi kalau dapat rasa tu memang tekan rasa ibadah kita sedap lah. Bangun malam pun rasa sedap, doa pun sedap, rasa sedap lazat. Jadi benda-benda ni memang perlukan mujahadah lah. Kena berusaha lah. Bukan, dan juga berdoa. Minta pada Allah. Aku tak mampu ya Allah, aku lemah. Aku minta engkau campakkanlah rasa kemanisan ibadah dalam hati. Maksudnya tu pun satu nikmat jugalah kalau kita macam baca contoh Abi ada ketika bila kita baca Al-Fatihah kan, bila kita betul-betul baca dan menghayati setiap makna tu, dia akan rasa macam dia sebab nak menangis tu pun antara tanda juga ke atau macam mana? Itu nikmat lah tu. Itulah nikmat. Itulah rezeki. Dia tak perlu macam janganlah nangis ada macam tu. Kalau tak Dia nangis tu, macam sepatutnya kalau bangun malam, tiba-tiba ingat dosa tak nangis, kena cakap kat hati, pasal kau tak nangis? Ni kan dosa engkau, dosa yang ada kat engkau ni. Macam mana kau tahu tak nangis ingat dosa-dosa ni? kena cela hati kita tu. Nak cela diri sendirilah. Banyak lagi benda kita buat sana. Okey, habis dah. okey habis. Itu saja. Jadi alhamdulillah terima kasih Abi dan semua yang kita soal pagi ni. Jadi kita tangguhkan dulu surah kita pada pagi ni dan surah Al-As. Gimana tu? Ada doa ke? Abi doa. Siapa doa? Oh, saya boleh pilih ke Abi? Boleh ya. Saya pilih AGH lah. AGH ada tapi Jadi, AGH dah keluar. Tak apa. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwirna qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartul bi nuri syamsik wa qamarik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. okey, jumpa lagi. Terima kasih Abi. Assalamualaikum.